Karakter yang zaman dulu against PMX. Sekarang PMX. Kalau surat khabar kita boleh buka surat khabar, 40 muka surat tu boleh berkira. Kalau online, kita produce 300 hingga 400 konten satu hari. Yeah. Satu konten tu mungkin viral. Dan konten tu contohlah Sanusi punya. Terus marah. Kan, ini surat khabar, itu Sinar penyokong itu dan kuncu-kuncu pun serang kita. Dan saya dah berniaga 48 tahun. Saya tak pernah kena serang oleh penyokong itu seperti saya kena serang 2 tahun ni. Peribadi. Dia attack saya personal kan. Ialah macam contoh kes Jana Wibawa, Wan Saiful. Beli iklan zaman dia memerintah. RM38,000 bayar duit. Kita nak duit dulu. Yeah. Bayar duit. Kita siar iklan. Lepas tu dia kalah. Muhyiddin kalah. Wan Saiful kena tangkap. Sinar ni bersekongkol dengan Wan Saiful dan Hishamuddin ni apa. Dan ada pula orang-orang yang orang-orang yang dah lebih sudu dari kuah. Lebih sudu pada kuah. Dan juga dia orang yang contoh setengah-setengah karakter yang di media di orang ni adalah karakter yang zaman dulu against PMX. Sekarang PMX serang Sinar habis-habisan. Kan? Jadi saya kata, apa ni? Jadi sepatutnya you kira lah 300 artikel satu hari satu. Yeah. Takkan you nak judge kita baca artikel lah ataupun tajuk. Yeah. Terus serang. Jadi saya rasa kalau kita emosi begini, saya rasa yang rugi mengundi sendiri, kerajaan sendiri. Contohlah, kalau the way you ketepikan Sinar, you boycott Sinar, you tak beli iklan pada Sinar pasal you kata Sinar orang PN, kan? Tapi yang satu sedih lagi, saya tak bercakap dengan sebelum ni. Saya sedih bila orang yang bijak pun boleh percaya dengan naratif kata Sinar ambil duit Wan Saiful 38,000 tu Sinar dibeli oleh. Sedangkan Sinar perbelanjaan kita berjuta sebulan. Perbelanjaan kita 38,000 kecil sangat. Takkan kita nak jual. Lagipun saya dah 48 tahun habis duit saya untuk perjuangkan kebenaran, the truth and free press freedom.